pasukan pelawat The Red Giant ini. Oh, peluang untuk Selangor. Satu lob yang menarik dilakukan oleh Francis Forquido. Hampir untuk pasukan Selangor. Sebagai sudut yang ketiga, nyebus untuk Felda. Jaringan yang pertama berlaku pada malam ini pada minit ke 39. Jaringan Apakah yang mengawal beliau dekat Adam Nur Razli sebenarnya? Ya, Adam Nur Razli sebenarnya yang menjaga Thiago, tetapi beliau agak lambat apabila Thiago sudah membuat larian. Adam Nur Razli sudah terlepas di bahagian belakang dan agak sukar kerana kita boleh lihat ada satu atau dua pemain Binok di bahagian depan Fapos. Oh, agak terbuka lorongan untuk Madio. Peluang untuk Madio. Sekali lagi nampaknya tindakan susulan yang menarik dan disudahkan oleh Ifidayo. Kita lihat bagaimana gerakan itu memberikan dengan kedua pasukan Felda Alim. Ya, kita lihat back four pertahanan pasukan Selangor. Hanya tinggal 3 pemain, 3 dan 4 pemain Felda. Jadi mereka sudah outnumber di sini. Jadi Nur Syarul Ibrahim Taha, kita tahu beliau gemar bergerak di bahagian kanan. Adam Nur Razli agak berada jauh di dalam. Dan apabila ruang itu diberikan kepada first touch, sepakan percuma oleh pasukan Forquido. Cantik sekali jaringan yang dilakukan oleh Francis Forquido. Kita lihat bagaimana jaringan itu berlaku. Ya, set pieces yang agak baik. Kita boleh lihat di sini. Secara logiknya, sebagai pemain yang berada di padang, apabila anda tidak melihat Forquido di dalam kawasan kotak penalti, sesuatu akan terjadi. Kerana Forquido adalah target man, tetapi beliau berada di luar kotak penalti. Jadi sebagai pemain padukan cantik gol. Jaringan yang dilakukan kali ini oleh kapten pasukan Felda, Syukur Radan. Satu set piece yang menarik, cukup sempurna untuk 4 pemain, tetapi Syukur, Ukah dan Syukur, saya rasa pemain-pemain Selangor ni, mereka dari segi komunikasi mereka, Ukah bertanyakan siapakah yang sebenarnya membuat maki kata Syukur, tetapi apa yang saya lihat sebenarnya Ukah sepatutnya yang harus cuba membuat maki kata Syukur, tetapi